Salam CPS. Bertemu kembali saya Syakina dan saya Sabrina dari Cuah TV. Pada hari ini, Cuah TV bersiaran di SK Cuah bersempena tandingan bercerita Karnival Semarak Perpaduan Bahasa Melayu peringkat daerah. Teruskan menonton untuk meninjau kegiatan pada hari ini. Jom! Bersama saya sekarang Guru Besar SK Cuah, Encik Harun Ar-Rashid. Assalamualaikum Guru Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Guru Besar ceritakan serba sedikit tentang program kita pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Salam PPD Podison, Ayuh PD Bangkit. Salam CPS, Smart Digital Schools. Alhamdulillah, pada hari ini adalah merupakan satu hari di mana SK Cuah menjadi tuan rumah kepada Karnival Semarak Perpaduan Bahasa Melayu kategori bercerita. Jadi untuk makluman anda semua, program pada hari ini adalah satu program yang pengiktirafan kepada murid-murid di kalangan SK Sekolah Kebangsaan dan juga Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil untuk menunjukkan bakat-bakat mereka di dalam bercerita. Di samping itu juga ianya memberikan satu kebolehupayaan kemenjadian anak-anak di dalam memberikan keyakinan diri ke hadapan untuk menonjolkan keyakinan diri untuk berhadapan dengan halayak ramai. Jadi karnival ini adalah salah satu usaha daripada Pejabat Pendidikan Daerah Podison dan khususnya daripada unit pembangunan bakat murid PPD Podison dan juga hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan kemenjadian anak-anak di dalam bersosial secara sihat dan di samping itu memberikan keyakinan diri di dalam halayak ramai, insya-Allah. Terima kasih Guru Besar. Sama-sama. boleh perkenalkan diri? Nama saya Imna, saya dari SK Kampus Hawa. Apa perasaan awak? Saya berasa gembira kerana dapat mewakili sekolah. Doakan saya. Macam pernah jumpa lah. Awak sekolah mana ya? Saya ni Fatimah lah. Saya sekolah SK Cuah. Fatimah rasa Fatimah dapat nombor berapa? Saya tak pasti, tapi saya dah cuba yang terbaik untuk SK Cuah. Tahniah Fatimah. Terima kasih. Apakah perasaan awak? Saya berasa cemas, tapi saya berasa gembira dan berseronok kerana saya boleh datang ke sekolah macam ni dan sekolah yang cantik. Tak gembira sangat. Saya rasa berdebar-debar. Nervous. Takut dan best. Sekian saja buat kali ini. Sampai ketemu lagi.
Saya Syaukina Dan saya Sabrina. dari Cuah TV. Bye-bye. CPS Smart Digital School.